Bunga matahari antara pokok yang Cik suka tanam. Bunga yang Cik suka tanam. Yang ni jenis bunga matahari. Satu pokok dia banyak ni. Banyak bunga. Macam ni ha. Ni satu. Bunga dia cantik ha. Satu. Ni dua. Ni lagi tiga. Empat. Ni lagi lima. Enam. Lepas tu dia yang ni yang dah nak tua dah. Boleh buat benih ni kawan-kawan. Okay. Yang paling best bunga ni macam ni. Ni ada satu bunga. Lepas tu ada bunga lagi. Dekat tepi ni. Yang ni ada bunga lagi. Lepas tu. Bawah ni kawan-kawan. Ada lagi bunga. Ada lagi bunga. Cantik kan? Kita tanam dia satu pokok. Banyak bunga. Yang ni kawan-kawan cantiknya. Wah, tempat kita ni tak hari hujan kawan-kawan. Okay. Kita nak tengok pokok lain pula kawan-kawan. Kuat nyanyi. Kawan-kawan, siapa pernah makan buah papino melon ni pertama kali kawan-kawan Cik terasa kawan-kawan. Okey, bau dia memang wangi buah ni. Kita rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak jus kawan-kawan. Wangi. Rasa dia macam honeydew. Tapi dia wangi ya kawan-kawan. Wah, kita rasa lagi. Alhamdulillah. Dapat juga kita rasa kawan. Kawan-kawan, siapa pernah makan buah ni boleh komen dekat ruangan komen Cik Ita kawan-kawan. Tapi bagi Cik Ita, buah ni wangi, memang sedap kawan-kawan. Kena cubalah. Cik Ita pun baru kali pertama Cik Ita cuba kawan-kawan. Memang sedap lah kawan-kawan yang buah ni. Okey kawan-kawan, pagi-pagi ni kita nak ambil timun kawan-kawan. Okey, yang dekat belakang tu Cik Ita punya dah habis. Tapi dekat depan adalah kawan-kawan rezeki. Yang ni timun mini kawan-kawan. Dia untuk saya dia memang tak besar. Dia besar macam ni. Tapi memang sedap kawan-kawan buat ulam. Okey, kita dapat satu. Dekat sini rasanya tadi Cik Ita ada nampak satu kawan-kawan. Ni. Okey. Alhamdulillah kita dapat dua. Dapat dua kawan-kawan. Okey kawan-kawan, dekat atas ni ada dua, kita ambil. Ada satu. Okey, ada dua. Dapat dua kawan-kawan. Alhamdulillah. Untuk timun kita dapat 4 kawan-kawan. Alhamdulillah 4 timun. Ni buah papino ni Cik Ita belilah kawan-kawan. Kawan, siapa ada tanam bunga ni? Cantik pula Cik Ita tengok bila Cik Ita letak dia dekat atas ni kan. Dia berjuntai-juntai macam ni. Nampak cantik kan kawan. Ni dia punya. Ni kalau kita tanam ni pakai ni je. Kalau nak perbanyakkan lah pokok ni kan kawan. Spider plant tak salah Cik Ita nama dia. Cantik pula macam ni kan kawan. Macam ni kan. Cantik-cantik. Jom ikut Cik Ita kita nak pergi tengok pokok cili kan kawan. Dekat tempat Cik Ita ni setiap hari hujan. Jadi Cik Ita dah lambat kan kawan nak pergi ambil cili. Jom kita nak tengok pokok cili Cik Ita kan kawan. Tu dia punya buah kan kawan. Dah merah-merah. Jom kita nak pergi petik cili kan kawan. Cili Cik Ita ni dia jenis macam ni kan kawan ni. Yang ni dia warna putih. Tapi dia punya panjang macam ni. Ni dia punya yang dah merah lah. Okey, yang bawah ni pula cili juga. Tapi dia jenis macam ni kan kawan. Cili bara Cik Ita rasa ni. Dia jenis macam ni. Cili dia macam ni. Tapi buah dia penuh kan kawan buah dia. Banyak kan. Kalau yang ni pula dia putih juga kan kawan. Dia putih-putih macam ni. Kalau dia masak macam tu. Dah merah lah. Yang ni pun kita nak petik lagi kawan. Banyak kan kawan. Daripada sini sampai situ. Sini. Sampai hujung tu. Semua pokok cili. Yang ni Cik Ita letak dengan pokok bunga zinia kan kawan. Bukan zinia. Ni wingka rasanya. Cantik kan kawan kan. Yang ni jenis bunga matahari sama yang jenis renek tu kan kawan. Cumanya Cik Ita letak dia dalam polybag. Bunga dia agak besar. Cumanya kan kawan. Untuk bunga matahari jenis ni Cik Ita suka tanam. Dia punya biji benih tu jenis banyak kan kawan ni. Biasanya kalau dia jadi macam ni. Biji benih dia memang berkualiti kan kawan. Kita ambil yang kering nanti. Kita campak je pun dia dah boleh tumbuh. Cik Ita suka tanam pokok bunga matahari. Lawa kan kawan. Yang tu kan kawan tu semua jenis bunga matahari juga kan kawan. Cuma ni Cik Ita letak dia dalam satu bekas yang panjang. Semua nak tunggu keluar bunga. Bunga dia belum keluar lagi kan kawan. Cuma ni dia dah ada putik-putik bunga. Kalau yang ni solar ni kan kawan. Kalau waktu malam cantik. Ni bunga matahari. Kalau yang atas sekali tu bunga carnation Cik Ita rasa.
Untuk bahagian dekat sini pula, Cik Ta letak bunga wingka ni kan kawan. Cantik kan? Bunga wingka ni pun sama kan kawan. Kalau musim ataupun tengah panas lah panas, bunga dia banyak kan kawan. Yang ni waktu hujan ni. Dekat sini ada sayur kan kawan. Yang ni sayur ni Cik Ta suka. Dia ni Cik Ta tak tahu lah sayur apa masa Cik Ta tanam tu. Tapi rasa dia macam salad pun ya kan kawan. Cik Ta suka masak air, letak pula dengan berbola ikan. Sedap ni kan kawan ni. Ni kobis Cik Ita kan kawan. Tapi semalam Cik Ta dah ambil. Cuma tak sempat buat video. Ada satu makcik itu dia teringin sangat nak makan. Kobis daripada pokok. Jadi Cik Ta dah ambil dah bagi dia kan kawan. Yang ni rezeki acik tu lah. Cik Ta suka tanam. Tapi kalau ada rezeki orang lain, kita kongsi lah kan kawan kan. Dekat bahagian bawah ni Cik Ta letak ni kan bunga tak ayam ataupun bunga marigold. Ni bunga dia ada yang dah bunga dia sebenarnya tu hari penuh kan kawan. Dia kan macam ada bunga, lepas tu bunga dia jatuh, dia akan keluar pucuk-pucuk macam ni yang baru. Macam ni kan kawan. Dia baru keluar. Nanti penuh dengan bunga kan kawan. Kalau tengok macam ni kan kawan kan, segar-segar macam ni nak ambil pun sayang kan. Tapi yang ni memang sedap kan kawan. Cik Ta suka makan dia mentah pun boleh. Wah, masak pun lagi sedap. Buat sup aja kan kawan. Bubur berbola ikan ke, berbola daging ke, berbola ayam ke. Wah, memang sedap. Bunga ni kan kawan, bunga marigold ataupun bunga teh ayam lah kan kawan kan. Cik Ta kalau semai, Cik Ta suka semai dia bekas-bekas macam ni kan kawan. Semai dulu dalam bekas-bekas macam ni. Nanti baru kita pindahkan dalam bekas yang besar. Yang ni warna kuning kan kawan. Cik Ta ada yang warna orange. Tapi yang tu hari ni, Cik Ta rasa yang ni kot. Cuma bunga dia dah habis ni kan kawan. Kan kawan, bila kita nak makan ataupun kita nak masak kan kawan, kita dah boleh ambil. Ni Cik Ta ambil cili. Cili Cik Ta ni kan, kadang-kadang Cik Ta suka pakai yang ni. Cik Ta kadang-kadang kan kawan, cili ni selain Cik Ta suka masak, Cik Ta suka letak kicap, letak bawang kan kawan, makan dengan nasi panas-panas. Ada pula ikan kan. Sedap ni kan kawan. Kita nak petik cili. Cili ni kan kawan. Kalau kita belah ni, ambil biji kita semai balik pun boleh. Cik Ta ada buat kan, nak tengok tak? Hari tu kan kawan, Cik Ta ambil yang merah-merah ni. Cik Ta saja je tabur kan kawan. Dah kan kawan boleh tengok ni kan kawan. Ya Allah, dia dah tumbuh. Ni cili ni kan. Cili ada. Pokok tomato pun ada. Tomato kan. Nanti kita nak korek. Baru Cik Ta nak masukkan dalam bekas-bekas. Biasanya Cik Ta akan masukkan dalam bekas-bekas macam ni kan kawan. Kalau untuk cili, ni kan kawan. Cik Ta akan pindahkan dia dalam bekas-bekas yang macam ni. Bila Cik Ta tengok dia dah subur nanti, baru Cik Ta akan pindahkan dalam bekas yang besar. Seronok kan kawan. Selain kita boleh dapat makan macam ni, biji benih pun boleh kita tanam balik. Wah, sebab tu kan kawan, Cik Ta suka sangat menanam. Kan kawan tengoklah yang ni pokok Ajinomoto ataupun ada yang panggil pokok cahaya kalau tak silap Cik Ta kan. Yang ni kan kawan, Cik Ta memang suka makan pucuk dia. Sedap ni buat lemak. Cik Ta tanam dia macam ni kan kawan tu. Cik Ta masukkan dia dalam polybag. Nanti Cik Ta akan pindahkan dia dalam bekas yang lebih besar. Tapi kakak nak tengok tak cara Cik Ta tanam pucuk ubi. Lagi best. Jom. Yang ni pucuk ubi ataupun batang ubi kan kawan. Yang ni Cik Ta belum pindah lagi. Ni cara mak Cik Ta ajar. Cari je besen macam ni. Letak dalam besen. Lepas tu kan kawan kan biar je dia punya batang ni kan. Sebab kadang-kadang kita ni bawa balik daripada kampung tak sempat nak tanam. Letak je dalam bekas ni. Biar je dia kena air panas. Tapi letak tempat redup kan kawan. Sebab kalau letak tempat panas takut ni. Dia kering kan. Nanti dia tumbuh macam ni kan kawan. Yang ni Cik Ta nak kena pindah lah nanti ya. Cik Ta ambil satu yang dah besar sikit. Contoh macam ni. Kejap ya Cik Ta ambil. Ada juga kadang-kadang ni macam ni dia lambat kan kawan kan. Kalau yang macam ni. Ni jadi. Ni kita ambil yang ni kan kawan. Okey. Ni. Macam ni kan kawan. Dia punya akar tu dah banyak dah. Yang ni dah tumbuh dah pucuk ubi dah kan kawan. Tengok ni. Aduh. Nanti kan cucuk aja. Dah sambung hidup dah. Wah, dia mangga kan kawan. Ya, ni buat cicah sedap ni. Mangga muda. Wah. Yang ni kan kawan. Cik Ta kongsi sikit ya. Yang ni Cik Ta dapat free je kan kawan daripada supplier. Jadi Cik Ta buat video. Okay. Sebenarnya yang ni daripada TikTok kan kawan. Jadi Cik Ta buat video. Ni sarung tangan kan kawan. Sarung tangan ni yang best yang kita pakai. Yang sini kain tapi kat sini kan kawan ni.
sini plastik. Alhamdulillah dah rezeki. Mungkinlah diorang tengok Cik Tas selalu sangat tanam-tanam pokok. Diorang bagi ni Cik Tas free gift. Free gift kawan-kawan. Rezeki lah kan. Alhamdulillah. Ni kan kawan pokok bende dengan terung Cik Ita kan kawan. Dia dah besar, dah peringkat pertama dah habis. Yang ni peringkat kedua kan kawan, dah masing-masing dikeluarkan. Dia punya putik-putik tak lama lagi dah boleh makan. Terung dan juga bende. Yang ni kan kawan bunga matahari jenis rendah. Dia tak besar sangat. Bunga dia macam ni kan kawan. Tapi kadang-kadang kita dapat bonus kan kawan. Ni macam ni kan kawan. Kita dapat bonus macam ni. Okey, di bunga. Satu bunga utama. Ni kan kita akan dapat 1, 2, 3. Bawah ni pun ada. Yang ni kan kawan, Cik Tak tak tanam dia dalam bekas yang besar. Sebab yang ni bunga yang jenis rendah je kan kawan. Cik Tak tanam dia dalam bekas macam ni. Ni kawan. Bekas-bekas kecil macam ni je. Sebabnya bunga ni, kalau kan kawan teringin nak tanam pokok bunga matahari, yang orang kata tanam, cepat je keluar bunga, kena cari ni kan kawan. Bunga matahari renek. Tapi dia ada lagi renek kan kawan. Nak tengok tak? Matahari renek kan kawan. Yang ni memang kecil je. Kalau yang ni kan kawan. Bunga matahari renek juga. Tapi yang ni memang renek betul kan kawan. Nanti Cik Tak ambil salah satu yang ni. Yang ni Cik Tak letak di dalam polybag. Pokok dia besar tu je kan kawan. Tapi tu dia dah ada bunga dah kan kawan. Memang renek lah kecil-kecil kan. Yang ni biasanya Cik Tak semai. Ada budak-budak sekolah kan kawan suka datang. Dia bawa ke sekolah. Kan sekarang cikgu-cikgu suka bawa. Suruh pelajar kan bawa pokok. Jadi kalau yang macam ni sesuai lah kan kawan. Sebabnya kalau yang tinggi-tinggi macam ni. Tak sesuai dia nak bawa. Susah. Biasanya Cik Tak akan bagi yang rendah kan kawan. Tapi kan kawan nak tengok tak. Bunga matahari Cik Tak. Satu pokok bunga dia banyak sangat. Jom. Bunga matahari ni semua orang suka tanam. Satu pokok ada bunga dia lebih kurang 10 ataupun 20 bunga kan kawan. Memang best tanam. Ni bunga ni kan kawan yang Cik Tak suka lagi. Dia ni dah lah bercabang. Katalah dia keluar cabang-cabang tadi kan kawan kan. Dan setiap cabang dia tu ada ni kan kawan. Bunga kecil-kecil macam ni. Ni. Dia dah ada bunga utama dia. Bunga kecil lagi. Kalau kawan-kawan tanam banyak-banyak susun kawan-kawan memang cantik. Ni salah satulah projek Cik Tak nak tanam banyak-banyak. Nanti lawa lah rumah kita. Laman kita kan kawan. Tapi bunga ni memang lawa. Pokok petola ni nak mati dah kan kawan. Tapi masih ada hasil. Ni sedap ni kan kawan. Buat sup sayur ataupun Cik Tak suka buat ulam je ni. Wah, petola. Bagi kan kawan yang pernah ikut video Cik Tak. Ni dah besar kan kawan. Pokok Roselle Ribina. Kadang-kadang Cik Tak panggil dia Roselle. Kadang-kadang Cik Tak panggil dia Ribina kan kawan. Yang ni kan kawan ni. Dia punya pokok Ribina ni. Cik Tak punya ni kan kawan dah nak keluar ni. Buah Ribina ni kan kawan. Cik Tak ada tengok. Ada kawan-kawan kita yang kata pokok Ribina ataupun Roselle ni. Boleh ambil ni kan kawan. Pucuk dia ni boleh buat ulam. Boleh buat masakan. Sebab dia masam-masam. Ni pokok Cik Tak ni kan kawan. Alhamdulillah banyak pokok ni. Ada satu. Banyak lah kan kawan. Cik Tak tanam dia ni daripada biji benih. Cik Tak paling suka Roselle ni. Selain buat jus Roselle. Cik Tak suka ni kan kawan. Buat jam. Sedap ni pun kawan. Nanti kita boleh buat video. Kita petik-petik Roselle. Okey. Apa lagi? Jom nanam. Peria putih Cik Tak kan kawan dah last. Yang ni ada kecil-kecil dah daripada buah dia besar-besar. Sampailah dia kecil-kecil kan kawan. Yang ni peria putih apple. Kalau yang ni peria putih biasa tu kan kawan. Cuma yang jenis apple ni. Dia dah tak nak besar dah kan kawan. Sebab pokok dia pun dah nak mati dah warna macam ni. Dah kuning-kuning. Tapi dia masih ada buah. Ni kita nak ambil kan kawan. Kita nak ambil. Kita nak buat ulam je lah. Sebab satu je kan kawan. Tapi dia dah merah dalam tu. Tu dah boleh buat benih ni kan kawan. Peria putih. Sebuah last. Ni pun peria putih kan kawan. Tapi dia jenis yang lain. Ni pun dah boleh buat benih ni kan kawan. Kita ambil nak buat benih. Cik Tak suka tanam peria ni. Boleh buat ulam. Masakan. Paling best boleh buat kerepek peria kan kawan. Mudahkan ke kawan. Ni cara Cik Tak semai biji benih bunga matahari. Cik Tak memang suka pakai tisu ni kan kawan. Bila dia dah tumbuh macam ni nanti baru Cik Tak akan tarik dia macam ni. Cik Tak tarik dan Cik Tak akan masukkan dia dalam tapak-tapak semayang ataupun bekas-bekas yang besar. Kan kawan pernah nampak tak yang ni bunga matahari renek. Maksudnya bunga matahari rendah. Tapi kawan-kawan pernah tengok tak bunga matahari teddy bear?
Bunga matahari teddy bear Cik Tas semai dah tumbuh. Kawan-kawan, di sebalik tisu ni adalah biji benih bunga matahari teddy bear. Wah, kita nak pindahkan kawan-kawan. Kawan, bunga matahari ni dulu Cik Tas pernah tanam. Memang cantik kawan-kawan. Dia gebu-gebu macam bear lah, macam beruang. Sebab tu nama dia bunga matahari teddy bear kawan-kawan. Cara Cik Tas semai macam ni kawan-kawan. Cik Tas kan suka semai guna tisu macam ni. Cik Tas semai guna tisu, guna tepawai. Hari ni Cik Tas dah tarik dia. Kita nak tengok. Yang ni sepatutnya tadi Cik Tas kena rendam dulu kawan-kawan. Ni. Nanti sekejap Cik Tas rendam dulu kawan-kawan. Bila dah rendam baru senang Cik Tas nak buka. Ni kawan-kawan, biji benih bunga matahari teddy bear. Ni cara Cik Tas sama juga. Nanti Cik Tas akan tarik dia satu. Dan kita akan semai dalam bekas-bekas semaian. Mudah kan kawan-kawan? Alhamdulillah kawan-kawan, Cik Tas memang suka menanam. Cik Tas suka kongsi dengan kawan-kawan. Cumanya rumah Cik Tas kan kawasan dia tak besar kan kawan. Tapi bolehlah bagi kawan yang tak ada kawasan yang besar macam Cik Tas. Kita masih boleh menanam kawan. Benda yang kita boleh tanam. Buat apa kita nak beli kawan. Baik kita tanam. Boleh jimat wang dapur kawan. Sekarang pun Cik Tas tengok sayur ataupun bunga. Boleh tahan harga dia kawan. Jadi kalau kawan ada masa suri rumah ataupun balik kerja ada masa kawan. Tanam je sedikit-sedikit. Lama-lama banyak. Satu hari kita tanam satu tanaman. Jom kita menanam kawan. Wah, macam Cik Tas kan. Nak makan kita petik-petik. Jom Cik Tas ucapkan ribuan terima kasih pada kawan-kawan yang menonton video Cik Tas. Kalau suka dengan video Cik Tas boleh bantu Cik Tas tekan like, share, komen and subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.